Dah. Guys, hari ni kita nak upgrade. Tak adalah upgrade, basically decor our kitchen. Mama bought this at TikTok ke Shopee mah? Mama bought this at TikTok for RM5. So we're gonna put this. Okay, the ideanya adalah kita letak dekat sini, so that nampak lah macam white and gold. Mama punya obsession towards white and gold kena study ya. Mak betul kan dia buat ni? Guys, dah siap dah satu. Tapi kan macam kalau tengok dari jauh macam is this like too big, like too wide. Patut ke kita like we were contemplating whether to cut into half macam so that dia jadi kecil kan, so that dia jadi nipis sikit, so that dia macam tak nampak over, you know. Tapi takut kalau kecil nanti macam takut macam tak nampak sangat pula kan. Guys, we've decided to like cut into half first and then baru like proceed. It's done. First, kita akan try buat seperti ni. Update, dah settle bahagian sini. Tapi kan tak tahulah macam actually tak tahulah sesuai ke tak. Tapi tak apalah, kita buat je sebab murah je. Nanti kalau tak suka kita buang. Hari ni Mama masak nasi ayam. Update guys. Lepas tu kita akan sambung dekat atas ni. Oh ni pun ke mak? Sini. Yang bawah ni nanti. Update guys. Rasa tak menyesal lah buat. Memang cantik. Nampak macam beli baru kan. Yang ni kita sambung yang ni. Atas ni dengan sini. Try lah pasang. Oh, guys, Ikin belanja. Sepenuh apa Ikin? Saja-saja. Tengok kucing. Cuba macam makeup depan dia. Dia boleh lekat ke? Memang kena lekat pun. Try. Ni kucing dia baring macam ni. Saya lekatkan terus. Guys, we're at Tongbol, but there's so many people here. Mama nak order apa? nak order air yang gelas besar. Yang lain tak tahu. Green, tapi especially green tea lah, nak green tea. Tapi kebanyakan ramai yang tak minum green tea. Apa nak order apa? Nak order paling sedap, paling besar. Rasa semua nak. Ini guys. By the way, Mama tak boleh makan beef, so dia akan ambil chicken je. Excited sikit je. You dah decide belum? Dah, crispy chicken. Dah. Yang gantung-gantung. Gantung. Mantap guys. Nasi ke mie? Nasi. With me. Nasi. Ya je lah. Mana ada mie ke apa? Ada. This is what we ordered. Crispy chicken, tom yum, Thai fish cake, this, wagyu, Thai milk tea. Kita nak try this Thai milk tea cake. And then kita akan tanya the wild blueberry cheese. First birthday is tomorrow, bukan hari ni, tapi sebab kita busy esok. So we decided to celebrate today. Sebab tu kita pergi Tongbol. Tongbol tu adalah his request. So we are currently secretly buying some cakes for him. Nama secret recipe. Wah, dah sampai. So big guys. So big. Excited betul dia. Oh, Cakes. bunga. Ini esok. Milk tea. Wow. Milk tea punya cake. Yang mana satu ya.
Iya, orang cakap dekat Blueberry. Kumpul kau mana? Weh. Tak baik. Salah. Bubur tak payah isi. Abang minum. Adik Papa's favorite. Ni apa Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday to Papa. Happy birthday to you. Yay. Dah. Makanlah. Dia kaku pula. Kau makan? Makan. Yay. Nak gambar lah. Fancy ya you. Macam-macam makanan you. Fancy. Apa? Wah. Oh, manis. Guys, actually original dia punya menu, dia sebenarnya nasi. Tapi I add on chicken soup dengan egg noodle. Sedap ke tak, Abang? Dah. Cuma tak boleh bempak je. I like. Wow, pedas guys. Lah, Dengan kaki dia ni mesti. Dia belum nampak dia jual lalu lagi. Boleh lah. ya. Guys, so ni yang kita orang bungkus sebabkan tadi kan yang satu cawan besar tu kan, ni lah kita punya lebih. Dapat 5 cup lagi guys. Lepas tu ini leftover, tak lah leftover, yang kita belum makan kek. Wah, overall for you berapa per 10? 7 per 10. 7? Nak repeat tak? Kenapa gelap sangat? Nak repeat. For me, actually worth it lah. Sedap berbaloi. Tak tahu lah kenapa orang cakap tak sedap. Maybe dia dah improve sekarang. 8 out of 10. Aduh, shopping pula. Macam mana ni? Kita tengok ni. Rasa apa putih. Putih. Tapi yang kita dah beli tu Tapi dah ada putih. krim juga kan? Apa-apa. Aziz, okey, apa? Tapi manas. Guys, tengok makeup Ikin. So good. Dah malam Just like a K-pop idol. Huh? Eh, Ada ni. Menang kenapa? pasta lah. Not bad, bad or better dah daripada hari tu. apa spice? Emang boleh buat konten. Spicy. Yeah. Emang boleh buat konten. Aku tak minat lah jalapeno punya flavour. Oh, tak tahu dia. Korek. RM1. Hai, Dek.